Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang masih memberi kita nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang istiqamah di atas jalan kebenaran. Tuan-tuan dan juga puan-puan, saya Hasri Afizi bin Abdul Halim Hafiz, pengurus Yayasan Ikhlas Ipoh. Hari ini saya ingin membawa kita menyusuri satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Satu peristiwa yang bukan sekadar kisah peperangan, tetapi kisah tentang keyakinan, kepimpinan, strategi dan kekuatan jiwa. Peristiwa itu ialah Perang Al-Qadisiyah. Bayangkan tuan-tuan dan juga puan-puan, ketika itu dunia dikuasai dua kuasa besar, Rom dan Parsi. Kalau kita boleh bayangkan sekarang, mungkin Israel dan juga Amerika. Dan Empayar Parsi ataupun Empayar Sassanid terkenal dengan kekuatan tenteranya, kekayaan negaranya dan teknologi peperangannya. Tentera mereka ni besar, senjata mereka ni canggih pada zaman tu, dan mereka memiliki senjata yang paling menakutkan di medan perang, iaitu gajah perang. Di satu sisi lagi, berdirinya tentera Islam, bilangan mereka jauh lebih kecil, peralatan mereka sederhana, sebahagian hanya membawa pedang dan perisai asas. Jadi secara logik akal manusia, siapa yang akan menang? Sudah tentu Parsi, betul? Tetapi sejarah tidak ditentukan oleh logik semata-mata. Sejarah ditentukan oleh iman dan kesungguhan. Baik, kita masuk pada sesi peperangan. Yang tentera Islam dipimpin oleh sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun ketika peperangan bermula, beliau sedang sakit. Beliau tidak mampu untuk turun ke medan dan beliau memimpin dari sebuah bangunan yang tinggi. Bayangkan tuan-tuan, pada waktu itu apa perasaan tentera Islam pada waktu itu. Ketua tentera tak dapat turun, jadi jam kan. Tapi kita membayangkan musuh pada waktu itu besar, tentera pula kecil kan, dan pemimpin tidak berada dalam barisan hadapan. Kalau kita sendiri berada di tempat mereka, mungkin kita sudah rasa kalah sebelum berperang. Tapi apa yang membuatkan mereka tetap berdiri? Jawapannya, mereka tahu tujuan perjuangan manusia mereka. Mereka ni bukan berjuang untuk gaji, bukan untuk jawatan, bukan untuk kemasyhuran, tetapi mereka berjuang kerana Allah SWT. Jadi pada hari pertama, apabila perang bermula, gajah-gajah perang ni mara ke hadapan. Kuda-kuda tentera Islam ni dah mula ketakutan, barisan menjadi kacau, ramai yang terkorban. Ini bermakna hari pertama ni bukan hari kemenangan. Ya, hari pertama adalah hari ketakutan dan hari ujian. Tapi malam tu mereka tidak berbalah, tentera Islam berkumpul, mereka tidak menyalahkan pemimpin dan mereka tidak berkata kita tidak cukup kuat. Sebaliknya, mereka ni bermuhasabah, mereka berdoa, mereka menyusun strategi baru. Dan di sinilah ibrah pertama untuk kita, ialah orang beriman tidak diukur pada permulaan, tetapi pada pengakhiran. Masuk hari kedua, tentera bantuan dari Syam pun tiba. Tidak ramai, tetapi mereka ni adalah tentera yang berani. Semangat mereka ialah yang membakar seluruh pasukan tentera Islam pada waktu itu. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita tidak perlu sumber yang besar, tapi kita perlukan jiwa yang besar. Satu kata-kata yang ikhlas boleh mengubah satu pasukan, satu doa boleh mengubah satu keadaan. Masuk hari ketiga, tentera Islam mula memahami kelemahan musuh. Mereka tidak lagi menyerang secara membuta tuli, jadi mereka fokus kepada gajah perang. Mereka menyerang mata gajah, mereka memotong tali pengikat dan mereka mengganggu kestabilan pasukan musuh. Jadi apabila gajah panik, mereka merempuh tentera mereka sendiri. Dan akhirnya Panglima Besar Parsi, Rostam Farozat, terbunuh. Dan saat itu semangat tentera Parsi pun runtuh. Jadi kemenangan berpihak kepada tentera Islam, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, ibrah besar untuk kita pada hari ini. Perang ini bukan sekadar sejarah, ia adalah cerminan untuk hidup kita. Saya kongsikan beberapa ibrah yang kita boleh dapat, iaitu yang pertama, jangan kita rasa kecil. Baru-baru ni ramai anak-anak kita ataupun para pelajar yang dapat keputusan ujian UPKK. Ada yang berjaya, alhamdulillah, ada juga yang kurang berjaya. Kan, ramai pelajar rasa diri mereka ni biasa-biasa saja kan. Keputusan aku tak hebat, aku bukan pelajar pintar, aku tak sehebat orang lain. Tapi ingat, tentera Islam juga tidak hebat pada angka dan juga peralatan. Yang menjadikan mereka hebat ialah keyakinan mereka pada Allah dan kesungguhan mereka. Dan dalam hidup ni, mereka yang menentukan kejayaan bukan siapa yang paling bijak, tetapi siapa yang paling istiqamah. Okey, yang kedua, jangan kalah pada hari pertama. Ada pelajar yang gagal peperiksaan sekali, terus rasa diri tak berguna. Ada sukarelawan yang buat satu program kurang sambutan,
terus rasa kecewa. Ingat, Al-Qadisiyah ini, hari pertama ni mereka hampir kalah. Tapi mereka tidak berhenti dan teruskan perjuangan. Dan akhirnya mencapai kemenangan. Orang yang berjaya bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang tidak pernah berhenti bangun. Jadi, yang terakhir adalah kekuatan dalaman lebih penting daripada luaran. Okey, bayangkan pada sini ada gajah. Ada gajah perang. Ada senjata. Ada jumlah tentera yang ramai. Tapi tentera Islam ada apa? Tentera Islam ada iman. Jadi dalam dunia hari ini, orang mungkin ada harta, mungkin ada pengaruh, mungkin ada nama besar. Tapi jika kita ada iman, integriti dan kesungguhan, kita masih boleh menang dalam hidup. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin dalam keadaan sakit, kan? Beliau tidak turun berperang, tapi beliau tetap merancang, memberi arahan dan bertanggungjawab. Ini pengajaran untuk pemimpin pada hari ini. Pemimpin bukan orang yang paling kuat, tetapi orang yang paling bertanggungjawab. Jadi akhir sekali, saya ingin mengajak tuan-tuan dan juga puan, para sekolawan, untuk kita bermuhasabah. Jika tentera kecil di padang pasir boleh menjatuhkan upaya yang besar, maka kita sebagai orang biasa juga boleh mencipta kejayaan yang luar biasa. Jika mereka boleh menang dengan iman, maka kita juga boleh berjaya dengan usaha dan doa. Jangan kita menghina diri sendiri, jangan kita kecilkan usaha kita. Kerana mungkin di sisi Allah, usaha kita yang kecil itu lebih besar daripada kejayaan orang lain yang penuh riak. Ingat satu ayat ini di Al-Qadisiyah, yang sedikit menewaskan yang besar. Dalam hidup kita, yang ikhlas akan mengalahkan yang hebat. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tidak mudah kalah, tidak bermudah berputus asa, dan sentiasa yakin bahawa setiap kesulitan ada kemudahan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.